Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, pecah perut lenggang-lenggong. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Assalamualaikum. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas tunjuk ajar Cik Samali. Dengar. Depan sikit lah. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang Zali atas tunjuk ajar beliau dengan izinkan saya untuk menempuh jawatan ini. Terima kasih sekali lagi atas tunjuk ajar dia. Saya ucapkan selamat maju jaya dan sentiasa sihat. Amin. Okay, Assalamualaikum. Saya ambil kesempatan ni untuk berterima kasihlah kepada Abang Zali yang dah sama ni saya apa semua dengan saya dengan Mirul, memberi tunjuk ajar. Kalau ada salah tu saya minta maaf lah. Saya doakan kesihatan abang semua kepada dia, jaya lah semua hidup. Tes. Okey, kita jumpa pula Cik Zaidi, iaitu kita punya sahabat kita yang akan bersara tuan-tuan ni. Okey, mari sini. Sajak. Ada teks. Dia macam dah tahu depan. Pendek. Assalamualaikum. Saya wakil daripada tim T. Othman Electrical. Saya ucapkan terima kasih kepada T. Othman selama dekat sini lebih kurang 12 tahun rasa. Saya sebagai tim leader dia ni memang kerja yang terbaik lah. Banyak tunjuk ajar kepada kami orang-orang muda ni. Ucapkan selamat bersara untuk beliau. Semoga umur sihat, mudah sikit kat luar. Terima kasih. Tak baca. Dua kaki tangan kekal di depan. Dan yang lain terima kasih atas ucapan dan mungkin kata-kata berterima kasihlah kepada kedua kaki tangan senior kita yang bakal menempuh usia persaraan dan mungkin akan ada juga yang dibuatlah. Pasal kedua-dua orang ni saya kenal memang tak reti duduk diam. Jadi kalau dah bersara ni kita tak jangka dia akan duduk diam-diam kat rumah lah. Mungkin banyak benda yang akan dibuat. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada kedua-dua petugas. Kita